penyakit kita ni mungkin ubat dia tu ada kat hospital. Tapi kita sebabkan kesilapan kefahaman ataupun persepsi yang ada dekat luar tu, kita pergi tempat yang salah. Kadang-kadang penyakit kita ni mungkin penyakit daripada penyakit-penyakit disebabkan penyakit batin. Penyakit kita ni mungkin ubat dia tu ada kat hospital. Tapi kita sebabkan kesilapan kefahaman ataupun persepsi yang ada dekat luar tu, kita pergi tempat yang salah. Kadang-kadang penyakit kita ni mungkin penyakit daripada penyakit-penyakit disebabkan penyakit batin, masalah-masalah penyakit rawatan-rawatan yang berbentuk spiritual kan. Jadi kalau kita jumpa orang yang betul, kalau kita jumpa perawat yang hujung, mungkin perawat tu dia akan cakap, cik ni bukan sakit uban kan, cik pergilah ke hospital apa semua. Okey lah kalau dapat perawat yang macam